Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Dia dan tim House Tour Malaysia, kami berada di Setapak KL. Kita nak pergi tua ke sebuah rumah PPAM yang bersaiz 880 square feet. Dan untuk konsep rumah ni pula adalah black bercampur dengan warna coklat. Tapi sebelum kami bawa anda tua ke rumah ini, pastikan korang like dan subscribe House Tour Malaysia. Let's go guys. Assalamualaikum. Hai, saya Izul. Saya bekerja di sektor penjawat awam dan juga saya kenalkan ni isteri saya. Hai, saya Fitra. Saya pemilik TikTok Nur Fitra Zakaria. Okey, so ni rumah kami. Jadi sebab apa kami memilih membeli rumah ni? Sebabkan ia merupakan satu salah projek penjawat awam Malaysia, iaitu PPAM, bertapak di Kuala Lumpur dan juga merupakan Rizab Melayu dan juga freehold. So konsep untuk rumah kami ni lebih kepada moden. So kita pilih warna hitam kebanyakannya untuk perabot. Cumanya perabot untuk rumah ni kebanyakannya kita bawa daripada rumah sewa saja. Cuma kita keluarkan kos untuk renovate sahajalah setakat sekarang ni. Okey, jom saya bawa tour ke rumah kami. So masuk je bahagian pintu, korang akan nampak built-in punya shoes rack lah, rak kasut. So yang ini kita orang decide nak letak, nak buat full height untuk rak kasut sebab nak separatekan antara ruangan ni dengan dry kitchen. So dekat sini kita memang buat untuk letak kasut, cuma saya buat juga sikit bahagian panjang untuk bahagian ni untuk kita letakkan penyapu, vacuum. Okey, so tak adalah nampak sangat bersepah dekat luar. Okey, so dekat sini adalah bahagian entrance. So memang saya just letak console table dengan cermin je. So untuk console table ni kita beli dekat IKEA je, cermin kat Shopee. Decoration kat sini mix and match je. So apa yang ada, jadinya saya letak macam box-box lah, senang nak letak-letak barang ke. Kadang-kadang anak-anak mainan campak-campak kat sini, so tak ada nampak bersepah sangat. Okay, so untuk flooring saya pilih SPC. So saya buat dalam 2,000 lebih saja yang ini, bawah 3,000. So untuk yang bahagian ceiling kita pilih L-box yang memanjang macam ni supaya nak nampakkan lebih luas lah. So saya pilih satu chandelier dekat tengah ni, pun beli dekat Shopee je dalam 300 lebih. Kipas ni pun kita beli kat Shopee juga. So saya buat ni pun dalam 3,000 lebih je untuk keseluruhan, untuk shilling sahaja. Okey. So untuk yang cat, ramai juga yang tanya dekat TikTok, shilling ni cat sendiri ke atau macam mana? So yang ini memang kita request dengan kontraktor untuk cat. So ini saya punya living area, kawasan ruang tamu saya. So kecil je. So kita tak ada gunakan banyak sangat perabot lah. So kita guna sofa warna hitam juga, sebab konsep rumah saya lebih kepada hitam. Sofa ni pun saya pakai dah 5 tahun dah. Daripada rumah sewa, saya beli dekat dalam IG juga. Saya tak ingat nama dia, tapi IG lah. So untuk TV kabinet ni saya beli dekat IKEA je. Yang ni kita belum lagi buat yang built-in sebab kita nak jimatkan kos untuk renovate kan. So saya ambil daripada rumah lama juga, rumah sewa. Tak sikit lah kotak-kotak ni sebabnya senang nak letak-letak barang. Rumah pun kecil je, so barang memang banyak kena sorok. Okay. So yang ini display kabinet ni pun beli dekat IKEA juga, sebab sebenarnya saya suka handmade macam ni kan. So adalah sikit-sikit koleksi untuk bahagian dia lah. Okay. So untuk saya punya langsir, yang ini saya custom je dengan, saya tengok dekat TikTok juga. Lepas tu diorang ada share-share dekat dalam grup rumah saya kan. So kita survey-survey. So lansir ni memang kita tema hitam, tapi kita tak ambil lansir yang warna hitam jugalah. So kalau ikut lansir ni banyak juga orang tanya, sebab dia tanya kalau rumah hitam dengan warna cat yang macam ni, nak lansir colour apa? So saya cakap lah memang yang ini kita pilih yang memang dalam katalog kedai langsir tu je. So saya rasa dia macam lebih kepada brown, dark grey ke brown. So untuk dekorasi dinding, kita letak frame macam ni je lah. So
Kita tak beli mahal pun, beli yang dekat Shopee je, canvas punya frame, okey. Lepas tu cat ni kita pakai cat daripada Nippon Paint. Nippon Paint setahu saya memang cat dia tahan lama dan senang nak lap. Sebab saya ada anak dua orang kecil, jadinya kadang biasalah budak-budak conteng-conteng kan. So senang je, kita boleh lap je. So tak perlu nak cat barulah kan. So apa yang best dekat rumah ni, saya dapat view cantik lah kat sini. Sebabnya kita dapat view yang menghadap ke Batu Cave dengan Genting Highland. So kalau malam memang nampak. Tapi memang kita awal-awal tu memang saya request lah. So kita alhamdulillah memang kita dapat view yang kita nak. Jom I bawa ke dining area I pula. Okay. So ini I punya dining area. Kita pakai meja kecil je, pun daripada rumah sewa juga. Yang ini meja IKEA kita beli. Waktu tu murah je sebab beli dah lama, dah 5 tahun juga. Sama macam sofa tadi. Guna waktu kita orang berdua je lah. So sekarang dah berempat. Memang tunggulah, mungkin nanti ada rezeki lebih sikit, kita boleh extend yang besar lagi kan. Okay. So yang untuk lampu, famous juga soalan ni, sebab diorang tak tahu beli kat mana. Dia ingat Shopee. So yang ni I beli kat IKEA tapi murah. Lampu yang murah je untuk yang ni. So yang ini I punya display cabinet. So I beli untuk letak pinggan-pinggan I yang mana yang jarang guna. Sebab kita pun rumah kecil je. Jadi tak ada tempat yang nak letak sangat, nak letak barang. Jadi kita belilah. So yang ini banyak juga orang tanya. Yang ni I beli dekat Shopee je. Link boleh je tengok kat I punya TikTok. I ada share je. So atas, untuk bahagian atas ni kita just dekor-dekor sikit lah kan. So letak pokok-pokok. Sebab I tak suka bunga yang berwarna sangat. Jadi I ambil warna hijau je. Kebanyakan barang semua dari Shopee dengan IKEA. So untuk cermin pun sama. Cermin ni sebab kita nak nampak luas je rumah ni. So dekat bahagian entrance tadi I ada letak cermin bulat. So kat sini I just letak cermin bulat juga. Cermin I beli dekat Shopee je lah. So ini hallway ke bilik. Jadinya kita tak ada dekor sangat. So kosong je sebab anak-anak pun kadang suka berlari-lari bahagian ni. Jadi kita biarkan dia luas je. So dekat sini rak ni I beli dekat IKEA. Ini rak buku sebenarnya. Tapi itulah kita letak barang dekor sikit lah. Macam hiasan je. So yang ni pun makanan-makanan untuk anak I lah. So senang diorang nak ambil. Okay. So untuk bilik saya tak boleh nak tunjuk lagi sebab kita pun baru je pindah tahun ni. So memang bilik tak ready lagi lah. So ini I punya dry kitchen. So kita buat tabletop saja kat sini. Dengan kitchen cabinet. So kita adalah dekor-dekor sikit dekat bahagian ni. Simple-simple je sebab tak nak nampak messy sangat. So banyak yang memang kita letak dekat dalam kabinet je lah. So tabletop ni pun kita decide nak buat dah last minute. Sebabnya mula-mula kita ingat nak buat untuk sliding door. Macam yang sekarang kan banyak orang buat pintu untuk ke dapur. Tapi bila fikir balik pas tentang storage, so yang tu pun saya tanya ke dekat IG saya tanya pendapat dekat semua, dekat yang follow saya kan. Diorang banyak yang recommend untuk buat tabletop. So kita ikutlah. Kita cakap, okeylah tak apa kita buat tabletop. So yang ini senang lah. Dekat bahagian bawah ni kita boleh letak barang-barang. Saya banyak letak stok-stok makanan kering lah dekat bawah ni. So jimat ruang, tak ada nampak bersepah. So untuk yang backsplash ni buat sendiri je dengan husband. So yang ni stiker je. Saya rasa kalau untuk stiker senang lah kan, boleh tukar-tukar taste kan. Kalau dah jemur-jemur boleh buka, tukar je corak yang lain. So untuk bahagian sini I pilih warna hitam. Cat daripada Nippon Paint juga. Sama juga dengan bahagian lain. Okay. So sebab I pilih ni, sebab cat dari Nippon Paint ni dia antibakteria dan juga antivirus. So waktu I dengan husband cat, memang dia tak ada keluarkan bau. So kita orang memang tak pakai mask pun. Memang dia tak ada tinggal bau. So memang baguslah untuk cat ni. So dekat sini I buat custom untuk folding door. Yang ni kita request dengan kita punya kontraktor. So dekat bahagian ni I saja nak separate lah untuk I buat wet kitchen dengan bahagian laundry.
kita tak banyak renovate bahagian ni, just buat untuk dapur, sinki dengan laundry je. Laundry pun kita dah decide pakai yang macam ni, so senang jimat ruang. Kita tak buat kabinet kat atas ni, so saya beli ni je lah, dish rack ni dekat Shopee juga. Tapi untuk ruangan ni kebiasaannya seorang je lah, untuk I seorang ataupun husband I, kita gila-gila masak. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Harap semua penonton House Tour Malaysia terinspirasi. Terima kasih. Baiklah, kita bersama dengan Puan Fit dan juga Encik Izul selaku tuan rumah ni. Okay guys, rumah ni memang I rasa memang lain daripada lain. Warna yang digunakan oleh Fit sendiri adalah warna hitam dan juga ada elemen kayu. Dan ini orang kata rumah pertama ya? Betul? Betul. Okay, kalau sebelum ni korang menyewa dan baru saja duduk dalam berapa bulan? Kalau ikutkan kita memang baru pindah tahun ni. Awal tahun. Untuk kos yang orang kata yang dari segi pelibatan kos dia, berapa anggaran untuk dari segi renovation ke, lantai, ceiling ke, mungkin Fit nak share dengan penonton kita? Okey, sebab kita memang nak keluarkan kos untuk renovation saja. So perabot memang kita bawa daripada yang dah rumah lama. So memang dah jimat. So untuk keseluruhan kos dalam rumah ni tak termasuk bilik, sebab bilik kita memang tak ready lagi. Belum ready. So kita habiskan dalam 23,000 saja. 23,000 Betul. So okey, tips dia satu je untuk yang renovation ni. Siapa-siapa yang memang nak bajet-bajet je punya reno, yang memang kita tak mampu nak hire ID, okey. Kita tips dia memang saya survey keseluruhan dalam TikTok je. So setiap satu yang kita renovate dalam rumah ni, macam bahagian ceiling, kitchen cabinet, untuk wet kitchen semua kita ambil kontraktor yang beza-beza. So bukan kontraktor yang sama. So kita ambil kontraktor yang specialist lah, memang yang dia buat ceiling saja, yang memang dia buat flooring je. So yang tu sebenarnya lebih murah. Sebenarnya tu lagi murah lah ya. Betul. Okay, kita nak tanya apa orang kata kelebihan rumah sendiri menyebabkan korang nak beli rumah PPM ni, selagi yang selain kita tahu rumah ni memang orang kata mampu milik lah. Ada anything yang korang rasa macam memang korang terpegun ke, memang korang suka lah mengenai rumah PPM ni? Okey, sebabkan kita orang beli rumah ni, salah satunya dia dekat lah dengan KL, kita nak pulang kerja ke apa ke. Jarak dia. Okay, kalau dari segi facilities dia, adakah macam berbeza dengan macam rumah macam kondominium kat luar ke? Dia sama je, cuma yang membezakan dia tak ada kolam saja. Oh, maknanya court, taman permainan semua ada. Ya, taman permainan, court. Tapi yang lebih bestnya ialah surau dia. Oh, Unik. Kebanyakannya orang yang tengok, orang akan cakap, cantik rumah ni sebab ada masjid. Tapi viral dia lah surau dia? Ya. Mungkin saiz dia besar. Saiz dia besar. Betul. Lepas tu dia terapung. Kalau kita tengok daripada highway Duke sebelah ni, kita lalu, kita akan nampak macam seolah-olah terapung. Itu kelebihan dia lah yang saya rasa best lah kat sini. Best lah dekat sini. Okay, nak tanya you, space mana yang next you rasa you nak deco? Bilik mana? So kita punya planning memang kalau ikutkan nak untuk bilik anak dululah, kalau ikutkan. So lepas tu baru bilik kita kan, sebab kita nak anak-anak selesa kan. Okay, kalau macam tu ada something untuk you hari ni, iaitu cat daripada Nippon Paint Malaysia. Wow. Okay, dia berat sikit lah, tapi nak angkat kat sini. Okay. Kebetulan cat ni memang bagus lah, spotless made ni, sebab dia antivirus, antibakteria dan mudah dibersihkan. Sesuai lah untuk bilik anak tadi you cakap kan. Lepas tu kita ada patung plushies ni, sangat cute. Boleh deco nanti. Terima kasih Nippon Paint. Terima kasih Nippon Paint. Terima kasih Nippon Paint, and terima kasih House Tour Malaysia sebab sudi datang rumah kami. Okay, sama-sama. Baiklah, untuk korang nak tahu tentang journey home decor Puan Fit ni, korang boleh pergi ke TikTok beliau, iaitu Nur Fitrah ataupun Nur Fitrah Zakaria. kat situ ada share semua link lah pasal dekorasi rumah ni. Betul. Dekat saya punya TikTok tu memang saya ada share je semua pasal kontraktor, kos saya buat rumah ni, dan link-link barang yang saya beli lah. Memang semua saya share kat situ. Menarik. Just pergi je dekat TikTok Fit. Boleh. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Sebiasa, untuk korang jangan lupa untuk like dan subscribe House Tour Malaysia. Untuk sebarang usul dan carangan, boleh ke social media kami. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Thank you guys. Okay.